Bekalan Jalan Dakwah. Ustaz Mustafa. Masyhur. 1. Bekalan Jalan Dakwah. Sekapur sirih dari penterjemah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, selawat dan salam kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan para rasul yang diutuskan untuk memimpin manusia ke jalan kebenaran, dari kegelapan jahiliah kepada cahaya Islam, pemimpin bagi orang-orang yang beriman, komander bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Selawat dan salam juga kepada ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in dan para pengikut dakwah ini yang sentiasa berdiri di atas landasan kebenaran, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah hinggalah hari kiamat. Buku ini, Za'adun ala at-Tariq, adalah merupakan koleksi dari tulisan-tulisan Syekh Al-Ustaz Mustafa Masyhur di dalam ruangan tetapnya di dalam majalah Edi Dakwah, lider rasmi Ikhwanul Muslimin. Bekalan jalan dakwah ini ditujukan kepada para sahibu dakwah, para duat yang menyeru manusia ke jalan Allah, supaya membawa bekalan yang cukup di dalam perjalanan di atas jalan dakwah. Di dalam kegairahan para pencinta Islam untuk mengembalikan semula nilai-nilai Islam di dalam kehidupan seharian mereka, mereka berlumba-lumba untuk memainkan peranan masing-masing. Mereka bersungguh-sungguh menjalankan usaha-usaha dakwah tanpa penat, tetapi malangnya sesetengah dari mereka ini tidak membawa bekalan ataupun tidak menyediakan bekalan yang banyak di dalam perjalanan yang amat panjang ini. Semangat kebangkitan yang membara dan berkobar-kobar itu hanya akan menjadi satu fenomena semasa sahaja kalau mereka tidak bawa bekalan. Di tengah-tengah perjalanan nanti mereka yang kehabisan modal dan semangat akan mula luntur dan langsung padam. Mereka akan kehilangan pedoman dan sudah tidak lagi berupaya meneruskan perjalanan yang panjang ini dan mereka akan menjadi habuan para syaitan, dari kalangan jin dan manusia yang sentiasa menunggu saat-saat kelemahan mereka. Sebab skim bekalan-bekalan ini amat diperlukan oleh para duat ila Allah, supaya dia dapat berjalan di atas jalan yang jelas, tanpa ragu-ragu, tanpa penyimpangan dan penyelewengan, tanpa letih lesu menuju matlamat keredaan Allah. Oleh Haji Muhammad Tahir Daing Mengati. 2. Bekalan jalan dakwah 3 kandungan mukadimah dan di atas jalan dakwah. Kita memerlukan bekalan 9 bab 1. Marilah kita mengambil bekalan dari Al-Quran 25 bab 2 memikirkan ciptaan Allah dan tanda-tandanya, 41 bab 3 memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, 53 bab 4 memikirkan tentang perkara gaib yang menunggu mereka, 65 bab 5 memikirkan tentang hari akhirat, 74 bab 6 dan di dalam keharuman sirah ada bekalan 86 bab 7 dan di dalam ibadah solat ada bekalan 94 bab 8 dan di dalam ibadah puasa ada bekalan 102 bab 9 dan di dalam ibadah zakat ada bekalan 110 bab 10 dan di dalam ibadah haji ada bekalan 122 bab 11 dan di dalam qiyamul lail ada bekalan 136 bab 12 dan di dalam zikir dan doa ada bekalan 147 bab 13 dan di dalam mengikuti sunnah 1 ada bekalan 155 bab 14 dan di dalam jihad fi sabilillah ada bekalan 163 bab 15 dan di dalam mengikuti sunnah 2 ada bekalan 177 bab 16 dan di dalam dakwah kepada Allah ada bekalan 185 bab 17 dan di dalam persahabatan yang baik ada bekalan 195 bab 18 dan di dalam amal soleh ada bekalan 205 penutup jasa-jasa bekalan 214. Bekalan jalan dakwah 4 kata-kata aluan dari Ustaz Umar At-Tilmisani. Kehendak Allah pasti berlaku. Allah mahukan supaya dakwah Ikhwanul Muslimin tetap berjalan dan tidak berubah sejak ia dikumandangkan oleh penyeru pertamanya Imam Hasan Al-Banna. Akidahnya adalah akidah para sahabat, amalan dan perlaksanaannya memiliki roh serta menurut akhlak Rasulullah SAW, tidak bercampur dengan kesamaran dan bid'ah, tidak reda meniru barat manakala manhaj dan jalannya adalah Al-Quran. Dia sangatlah setia mengikuti dalil-dalil yang pasti dan tetap, tanpa tafsir, tanpa takwil, tanpa tahsis.
Mereka melazimkan diri mereka mengambil nas-nas qat'i dan juga nas-nas zani yang selaras dengan ajaran Al-Quran dan tidak bertentangan di antara satu sama lain seperti yang ditegah oleh Rasulullah SAW. Mereka ini, Ikhwanul Muslimin, beriman dengan Asma'ul Husna, sifat-sifat Allah yang maha mulia, tanpa ta'atil, tanpa tashbih, serta tidak pernah menafikan sifat Allah. Malah jauh sekali untuk mensyirikannya. Ikhwanul Muslimin memahami ini semua adalah menurut salafus soleh, para sahabat dan para pengikutnya. Pada satu ketika Imam Malik ditanya mengenai al-istiwa, bersemayam. Imam Malik menjawab, bersemayam Allah itu dapat difikirkan, tetapi bagaimana caranya tidak diketahui. Beriman tentangnya adalah wajib. Bertanya tentang perkara itu adalah bid'ah dan akan kusangkakan engkau adalah orang jahat. Usirlah orang ini dari majlis kita. Di atas dasar penelitian inilah kita berpegang dalam membaca kitab-kitab Allah dan dalam memahami ayat-ayatnya. Demikian jugalah dalam usaha kita untuk mengikut jejak Rasulullah SAW, beriman kepada hadis-hadis yang sahih, hasan dan mutawatir. Hendaklah segala sabda-sabda baginda kita terima dan ikut dengan sedemikian rupa tanpa mencuba-cuba membuat penafsiran sendiri. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu telah dilengkapi dengan Al-Quran dan bersamanya diberi juga yang sama dengan Al-Quran, malah kita disuruh oleh Allah supaya mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti segala perbuatannya, perkataannya dan pengakuannya. Simbol tanda dagangan 9T simbol tanda dagangan sama dengan 9, 1, 9 kira-kira sama dengan G9, 3 kira-kira sama dengan 9, 6, 9, 1, 3. Tiga, garis miring 3439, simbol tanda dagangan 939F4, simbol hak cipta. 9. Apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya, Muhammad, dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah, dan bagi kaum kerabat, Rasulullah, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir, yang keputusan. Ketetapan yang demikian, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya maka patuhilah larangannya. Dan bekalan jalan dakwah. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksanya, bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Al-Hashr 7. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka janganlah engkau berdukacita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan. An-Nisa 80. Dengan kefahaman yang luas dan sejahtera inilah Ikhwanul Muslimin hidup bersama-sama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Skim sebabnya Imam Hasan al-Banna yang telah syahid itu tidak perlu mengarang kitab yang besar-besar, malah beliau menumpukan perhatiannya dalam menulis kitab-kitab dan risalah-risalah yang mengandungi dasar-dasar pegangan hidup Islam yang dilimpahkan Allah kepadanya. Risalah-risalah yang beliau telah tulis adalah ringkas tetapi padat kerana cukuplah bagi seorang mukmin itu mengambil bekalan-bekalan yang perlu saja dalam meniti perbendaharaan kitab-kitab perundangan Islam yang maha luas itu. Dengan cara ini, Allah telah memberi hidayah kepada berjuta-juta kaum muslimin di seluruh dunia melalui dakwah dan usaha Imam Hasan al-Banna. Dengan cara ini juga Allah telah memberi hidayah kepada berjuta-juta pemuda Islam yang berminat untuk mendalami dan menghayati Islam dalam memimpin kehidupan mereka dalam rangka mencari reda Allah. Dengan cara ini juga Ikhwanul Muslimin berjalan terus serta mengeluarkan tulisan-tulisan yang ringkas dan padat serta meliputi ruang lingkup kehidupan untuk hidangan manusia. Tulisan-tulisan mereka teliti dan mudah difahami,
mereka tidak menulis kitab yang besar-besar di mana hanya segelintir manusia saja yang mampu untuk memahaminya. Di atas naungan yang bermakna dan pengertian inilah saya ingin memberikan sepatah dua kata-kata aluan di dalam buku ini, Za'adun ala at-Tariq. Buku ini adalah tulisan saudara Al-Fadil, Al-Muslim, Al-Amil, saudaraku serta kekasihku Mustafa Mashhur. Demi Allah, dialah Allah yang sangat mengetahui betapa kuat dan rapatnya tautan kasih sayang dan ikatan ukhuwah di antara kami dalam jamaah Ikhwanul Muslimin. Namun kami tidak biasa memuji-muji sahabat-sahabat kami sekiranya ia merugikan yang hak. Bahasa yang diolah di dalam buku ini amatlah mudah difahami, tiap-tiap patah perkataan dan ayat-ayat yang digunakan menerangkan apa yang dikehendaki dan dimaksudkan, tidak menyusahkan serta tidak berbelit-belit, mudah dibaca lantas terus difahami melalui kata-kata yang ringkas dan sederhana. Apa yang perlu diperhatikan adalah kefahaman yang sahih dan cuba melaksanakan segala isinya. Buku Za'adun ala at-Tariq ini merupakan sahabat yang karib bagi mereka yang benar-benar ingin. 5. Bekalan jalan dakwah. Mengenal jalan dakwah dan langkahnya. Dengan buku ini dapat diketahui dan dikenali jalan Allah, manhaj Rabbani, jalan yang pasti selamat supaya anda tidak dikelirukan oleh pelbagai jalan yang boleh memesongkan anda dari jalan Allah sedangkan anda sangka anda masih tetap berada di atas jalan yang benar. Buku ini dapat memberi gambaran tentang bekalan yang diperlukan untuk menuju ke matlamat yang anda cita-citakan. Allah lah tujuan kita, tiada yang lain selain Dia. Anda bersama-sama dengan saudara kita Mustafa Mashhur berpuasa, bersolat, mengeluarkan zakat dan pergi haji, bukan hanya berbahas tentang hikmah-hikmah sesuatu perintah tetapi di sini maksudnya kita tunduk dan patuh terhadap segala titah perintah Allah. Saya tidak bermaksud untuk menyuruh anda mencari-cari hikmah di dalam perintahnya tetapi laksanakanlah dahulu titah perintah itu tanpa ragu-ragu atau bersusah payah untuk mengetahui hikmah-hikmah perintah tadi. Kelak anda akan merasai kelazatan di dalam ketaatan dan kenikmatan dalam menurut perintahnya. Kemuncak dari kenikmatan ini insya-Allah, Allah akan membukakan pintu-pintu hikmah yang menambahkan ketenangan dan ketenteraman yang tiada tolok bandingnya di dalam diri anda. Seorang Muslim itu beriman dahulu dan dengan membaca kitab Allah. Bertambah lagi keimanannya. Inilah jalan salafus soleh yang kudus, jalan para sahabat Rasulullah SAW dan para pengikut mereka. Mereka beriman tanpa ragu-ragu, mereka laksanakan rukun-rukun Islam sebagaimana yang diperintahkan dan natijah serta kesannya dapat dilihat di dalam kehidupan mereka. Solat mereka mencegah dari kejahatan dan kemungkaran, puasa merupakan benteng dan kenderaan yang membawa ke arah ketawaan, haji pula merupakan ibadah yang mempunyai berbagai-bagai faedah dan zakat pula menyucikan harta dan menyuburkannya. Wahai saudara-saudaraku yang tercinta, sebaik-baik bekalan adalah takwa, sebaik-baik takwa pula adalah yang membawa anda kepada tujuan yang dicita-citakan. Berbahagialah saudara kita Mustafa Mashhur kerana beliau telah menghimpunkan untuk kita berbagai corak warna pembekalan yang diambil dari hidangan Al-Quran. Beliau menghidangkan di hadapan kita bukan untuk kita pilih kerana di dalam bekal para mutakin tidak boleh memilih-milih, tidak boleh diambil dan dibuang sesuka hati, tidak boleh dibeza-bezakan, malah semuanya merupakan ubat yang mujarab yang mesti diminum dan ditelan. Semuanya mesti diambil dan dijadikan bekalan oleh para musafir yang menuju kepada Allah melalui jalan Allah. Bekal ini berupaya memenuhi hasrat orang yang bercinta dan bercita-cita sehinggalah mereka menjadi seorang mukmin yang berpuas hati. Mukmin yang dibekal dengan daya amal. Bekalan ini berguna untuk orang yang sihat, ia menguatkannya dan menolongnya tetapi bagi orang yang sakit jiwanya, tiada satu apapun bekalan yang berfaedah untuknya. Ambillah bekalan ini. Firman Allah. 6. Bekalan jalan dakwah 7 KT, simbol hak cipta, M kira-kira sama dengan 4 KT, X, KS 93 sama dengan Z sama dengan 3, asterisk Z, 9, G 94, kira-kira sama dengan kira-kira sama dengan 69, masa untuk mengerjakan ibadat,
haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri, takwa, dan bertakwalah kepada wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya. Al-Baqarah 197. Pohonlah kepada Tuhanmu agar dengan bekalan ini anda berjaya dan selamat dari segala yang ditakuti dan anda berjaya mencapai apa yang anda cita-citakan. Sesungguhnya Tuhanmu sentiasa menyerumu dari 7 petala langit melalui lembaran kitab sucinya yang mulia. Firman-Nya, kira-kira sama dengan G7-7F. 6-9 G3-7 simbol tanda dagangan 43938-6 sama dengan 9 G. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam, yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian skim Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertakwa. Al-An'am 153. Nah, perhatikanlah wasiat-wasiat dari Tuhanmu, semoga kamu bertakwa dan di samping itu bekalan ini menambahkan kekuatan hatimu. Bukanlah ia merupakan bekalan sahaja tetapi juga merupakan satu perniagaan sebagaimana yang disebut di dalam surah As-Saf, kira-kira sama dengan _39, kira-kira sama dengan GB_3F. 9. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? As-Saf 10. Wahai pembaca buku ini, bacalah, pelajarilah, bertawakkallah serta beramallah. Bekalan jalan dakwah 8, F simbol tanda dagangan, Z63X simbol hak cipta, 7 kira-kira sama dengan 9S sama dengan RQ, oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya supaya kamu, dan dengarlah, akan pengajaran-pengajarannya, serta taatlah, akan perintah-perintahnya, dan belanjakanlah harta kamu, serta buatlah kebajikan untuk diri kamu. Dan, ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. At-Tagabun 16 Umar At-Tilmisani. Bekalan jalan dakwah 9 Mukadimah, dan di atas jalan dakwah, kita memerlukan bekalan. Setiap musafir di perjalanan memerlukan bekal yang mencukupi untuk meneruskan perjalanannya dan sampai kepada destinasinya. Dia tidak mesti memperhitungkan segala kemungkinan yang bakal merintangi perjalanannya atau sekurang-kurangnya melambatkannya untuk sampai ke arah tujuannya. Jalan dakwah adalah merupakan satu jalan kehidupan para da'i yang menyeru manusia kepada Allah dan ke jalannya. Oleh itu dia mestilah menyediakan segala bekalan yang mampu melindungi dirinya dari segala bentuk penyelewengan yang boleh memesongkannya dari jalannya, supaya tidak berhenti, tidak tergelincir dan tidak tersekat. Kesan-kesan negatif ini kalau berterusan akan merugikan dan menghapuskan segala yang hak dan kejayaan yang agung tidak mungkin tercapai. Bekalan yang sangat diperlukan dalam perjalanan ini adalah iman yang mantap, serta takwa kepada Allah. Di samping itu kita memerlukan sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang memberi tunjuk ajar dan menghidangkan segala pengalaman-pengalaman dan percubaan-percubaan di mana dengan ini kita memperbaharui tenaga dan kekuatan iltizam serta menjauhkan kita dari penyelewengan dan kesilapan. Sebuah kereta yang dipandu oleh seorang musafir akan berhenti dan tidak akan bergerak, malah ia hanya merupakan sepotong besi di pertengahan jalan kalau ia kehabisan minyak atau tidak diberi minyak yang cukup. Demikianlah juga orang-orang yang mengikuti jalan dakwah. Apabila bekalan iman dan takwanya kurang ataupun kehabisan tanpa ada sebaran usaha untuk menambahnya atau memperbaharuinya, maka sudah tentulah dai itu menjadi bangkai yang kaku atau sekurang-kurangnya sakit, tidak bermaya, malah tidak mampu untuk bergerak. Maka benarlah firman Allah
G kira-kira sama dengan M sama dengan 9 garis miring 9 W M kira-kira sama dengan 9 L2 49. Kira-kira sama dengan 3 sama dengan 9. Sama dengan dan adakah orang yang mati, hatinya dengan kufur, kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk, dan kami jadikan baginya cahaya, iman, yang menerangi, sehingga dapatlah ia membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan dapatlah ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang demikian keadaannya, sama seperti yang tinggal tetap di dalam gelap gelita, kufur, yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Demikianlah, sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang-orang yang beriman. Bekalan jalan dakwah 10 diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang yang kafir itu akan keelokan apa yang mereka telah lakukan, dari perbuatan kufur dan segala jenis maksiat. Al-An'am 122 dan firman-Nya lagi, kira-kira sama dengan 7FG simbol tanda dagangan. Simbol tanda dagangan sama dengan 996T, sama dengan T garis miring 97 sama dengan 9 TB. Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya apabila ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan pekerjaan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nya lah kamu akan dihimpunkan. Al-Anfal 24. Sesungguhnya bekalan iman dan takwa kepada Allah skim yang akan memancarkan segala mata air kebaikan dari hati seseorang, melahirkan tenaga, memupuk ketinggian cita-cita, menambahkan keazaman lantas memudahkan segala gerakan, meringankan tarikan, melintasi segala rintangan, menjauhi segala kesalahan, dan menerangi segala petunjuk di sepanjang jalan. Puncak dari itu lahirlah kebenaran, keikhlasan, keazaman, ketahanan dan kadang-kadang menghasilkan peristiwa-peristiwa luar biasa di dalam perjalanan. Perkara pertama yang diperlukan sebagai bekalan di atas jalan dakwah ini adalah merasai kehadiran Allah di dalam setiap jejak langkah dan di dalam setiap pergerakan dan kerehatan, malah Allah ada bersama kita di dalam setiap detik. Barang siapa yang Allah bersama-samanya, dia tidak akan kehilangan sesuatu apapun, dan barang siapa yang dibiarkan oleh Allah kesorangan sudah tentulah dia akan hilang dan tersesat. Penyertaan Allah ini hanyalah diberikan kepada orang yang beriman, bertakwa serta beramal soleh. Dalam hal ini Allah telah berfirman, 989 garis miring 4 TB sama dengan 6 T, dan bersabarlah, wahai Muhammad, terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu, dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan Allah, dan janganlah engkau berdukacita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. An-Nahl 127-128. Bekalan jalan dakwah 11 firman-Nya lagi, SGG 2XG9 J Z39 9 garis miring 33G anak panah kiri dan kanan simbol hak cipta 9 NY 9. Jika kamu, hai orang-orang musyrik, memohon supaya diberi kemenangan bagi pihak yang benar, maka sesungguhnya kemenangan yang kamu pohonkan itu telah datang dan disaksikan oleh kamu, dan jika kamu berhenti daripada memusuhi Nabi Muhammad, maka yang demikian amat baik bagi kamu, dan jika kamu kembali memusuhinya, kami juga kembali menolongnya mengalahkan kamu, dan golongan, angkatan perang, kamu tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan kamu sedikit pun. Sekalipun ia lebih ramai, dan yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Al-Anfal 19 serta firman-Nya lagi, 9 O sama dengan kira-kira sama dengan F2 sama dengan N kira-kira sama dengan 9 garis miring M49 94 sama dengan 6 4 sama dengan G kira-kira sama dengan 29 23 sama dengan G kira-kira sama dengan 24 sama dengan G9. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi
hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu, dengan melanggar larangannya, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. At-Taubah 36. Di atas jalan dakwah ini kita sangat perlu kepada Nur Ilahi bagi menerangi jalan kita supaya kita sentiasa melangkah di atas basirah dan berpandangan jauh, jelas dan terang tanpa penyelewengan, kesilapan atau gelinciran yang mungkin menyekat kita untuk berjalan terus. Nur hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dibekal dengan takwa dan iman, bertepatanlah seperti firman Allah, kira-kira sama dengan simbol tanda dagangan garis miring 3. GM G69 garis miring 394 M. Bekalan jalan dakwah 12. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasul-Nya, Muhammad, supaya Allah memberi kepada kamu 2 bahagian dari rahmat-Nya, dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya, serta diampunkannya dosa kamu, dan, ingatlah, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Al-Hadid 28 dan firman-Nya lagi, kira-kira sama dengan 92. Asteris 7, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan dari syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Al-Araf 201 firman-Nya lagi, kira-kira sama dengan G77F. 69 G3 garis miring 7 simbol tanda dagangan 43938 garis miring 6 sama dengan 9 G. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam, yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian skim Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertakwa. Al-An'am 153 sentiasalah kita berada di atas jalan dakwah, supaya kita berkeupayaan untuk mengubah realiti yang batil demi menegakkan yang hak. Untuk itu wajiblah kita merasai kemuliaan, kekuatan, ketinggian serta menjauhkan diri dari perasaan lemah, hina dan rendah diri. Semuanya ini tidak akan dapat digarap tanpa bekalan iman. Seperti firman Allah, TBF, sama dengan G. Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Ali Imran 139. Bekalan jalan dakwah 13 dan firman-Nya lagi, 9, simbol tanda dagangan 9 sama dengan 93 kira-kira sama dengan 9, kira-kira sama dengan 9 sama dengan, mereka berkata lagi, demi sesungguhnya, jika kita kembali ke Madinah, dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat, pihak kita, akan mengusir keluar dari Madinah orang-orang yang hina lagi lemah, pihak Islam. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu dan bagi Rasul-Nya serta bagi orang-orang yang beriman, akan tetapi golongan yang munafik itu tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Al-Munafikun 8 dan firman-Nya lagi, G. Z, M garis bawah Z, sama dengan 9. 9 garis miring, 69, garis miring 39, sama dengan kira-kira sama dengan G 69 39 Z 949 Y2. Kira-kira sama dengan 9, kamu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, itu beriman, sebagaimana yang semestinya, tentulah,
iman, itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka, orang-orang yang fasik. Ali Imran 110. Di atas jalan dakwah ini kita sangat perlu kepada penyertaan dalam jihad fi sabilillah serta melakukan pengorbanan segala yang kita miliki dari harta kita, usaha kita, buah fikiran kita, masa kita malah jiwa kita sekalipun. Tidaklah mampu untuk dilakukan kesemua ini melainkan oleh orang yang memiliki bekalan iman kerana mereka lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah dan segala yang susah dipandang ringan dan mudah pada jalan Allah. Sama dengan G kira-kira sama dengan 6 simbol tanda dagangan. Sama dengan G kira-kira sama dengan 6 simbol tanda dagangan. N kira-kira sama dengan 9 sama dengan G kira-kira sama dengan 9 kira-kira sama dengan 9 kira-kira sama dengan 9. Orang-orang yang beriman, berperang pada jalan Allah, dan orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan tagut, syaitan. Oleh sebab itu, perangilah kamu akan bekalan jalan dakwah 14 pengikut-pengikut syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. An-Nisa 76 dan firmannya lagi, I simbol hak cipta 9, garis miring 9F94 sama dengan G kira-kira sama dengan 6 simbol tanda dagangan, sama dengan G, sama dengan F, sama dengan M1G9G, 94 garis miring, 46F simbol tanda dagangan 3 garis miring. Garis miring 4999 sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah maka di antara mereka ada yang membunuh dan terbunuh. Balasan syurga yang demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu, dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. At-Taubah 111. Di atas jalan dakwah ini kita terdedah kepada penyiksaan, cubaan dan ujian kerana ini semua adalah sunatullah di dalam dakwah. Tiada siapa yang dapat menolong kita memikul beban ini dan bersabar padanya kecuali bekalan iman dan takwa. Dari firman Allah, sama dengan 7F969 sama dengan kira-kira sama dengan G39 6 sama dengan 6, W49. G*9 demi sesungguhnya, kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu. Dan demi sesungguhnya, kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyirik, banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat, melakukannya. Ali Imran 186 Sedangkan Rasulullah SAW sendiri menghadapi cercaan dan celaan tetapi dengan penuh tawakal, Rasulullah SAW menjawab dengan membaca sepotong ayat dari Al-Quran. Bekalan jalan dakwah 1592G, 1 sama dengan 7 simbol tanda dagangan 499, F4, G sama dengan G9, dan mengapa pula kami tidak berserah diri kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan untuk tiap-tiap seorang dari kami menjalaninya. Dan demi sesungguhnya, kami akan bersabar terhadap segala perbuatan kamu menyakiti kami. Dan dengan yang demikian, maka kepada Allah jualah hendaknya berserah diri orang-orang yang mahu berserah. Ibrahim 12 Begitu juga apa yang terjadi terhadap tukang-tukang sihir Firaun. Mereka telah beriman kepada Allah dan berpaling tadah dari Firaun. Ini membuatkan Firaun berang serta mengecam mereka dan menjatuhkan hukuman yang paling kejam sekali. Namun begitu mereka tetap dengan pilihan mereka lantas menjawab dengan berani terhadap Firaun yang disebut di dalam Al-Quran. 998 M kira-kira sama dengan 79 M. Kira-kira sama dengan T*99 kira-kira sama dengan ZG, sama dengan S93, Z tambah garis miring. Mereka menjawab,
kami tidak sekali-kali akan mengutamakanmu daripada apa yang telah datang kepada kami dari mukjizat-mukjizat yang terang nyata, dan tidak akan mengutamakanmu daripada Tuhan yang telah menjadikan kita semua. Oleh itu, hukumkanlah apa sahaja yang engkau hendak hukumkan, kerana sesungguhnya engkau hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan dunia ini sahaja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, supaya diampunkannya kesalahan-kesalahan kami, dan dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kami melakukannya. Dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih kekal balasan pahalanya. Taha 72-73 di atas jalan dakwah ini kita sangat perlu kepada Allah, supaya Dia memantapkan kita dalam perjalanan ini tanpa bimbang dan ragu, tanpa menjauhkan diri dari amal, tanpa meninggalkan amal dan kewajipan walau bagaimana berat dan banyak sekalipun, dan Allah hanya akan mengurniakan kurnia ini kepada orang yang beriman, seperti di dalam firman-Nya. M6 Vev 9 garis miring M garis miring Vev 9 T 9 Z sama dengan kira-kira sama dengan 94. Bekalan jalan dakwah 16 Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Ibrahim 27 dan firman-Nya lagi, R7 garis miring 3 kira-kira sama dengan 9 3 G W 4 tambah 9 simbol tanda dagangan sama dengan 9 garis miring 2 garis miring. Ingatlah ketika Tuhan mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku menyertai kamu, memberi pertolongan, maka tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan mengisi hati orang-orang yang kafir dengan perasaan gerun, oleh itu, pancunglah leher mereka, musuh, dan potonglah tiap-tiap anggota mereka. Al-Anfal 12 Wahai Tuhan kami, tetapkanlah pendirian kami di atas jalan-Mu. Para pendakwah kepada Allah yang melangkah di atas jalan dakwah adalah terdedah kepada gangguan, cercaan, ancaman dan siksaan demi siksaan dari musuh Allah. Ini semua sangat ditakuti manusia biasa. Mereka menjauhkan diri darinya, malah lari dari jalan dakwah. Bagi para da'i yang telah membekali diri dengan iman dan takwa kepada Allah, perkara seumpama ini tidak akan terjadi. Seperti di dalam firman Allah, G garis miring 9 garis miring FG simbol tanda dagangan. Simbol tanda dagangan 9 garis miring 5 Y 949 M 99 939 Z kira-kira sama dengan 96 M 297 sama dengan garis miring 9 simbol tanda dagangan 7 3 39 kira-kira sama dengan 99. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurnia-Nya, dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasul-Nya, supaya keluar menentang musuh yang menceroboh, sesudah mereka mendapat luka, tercedera di medan perang. Uhud. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan yang bekalan jalan dakwah 17 bertakwa, ada balasan yang amat besar. Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang pembawa berita kepada mereka bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu, oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka, lalu berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami, dan Dia sebaik-baik pengurus, yang terserah kepadanya segala urusan kami. Setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah, dan ingatlah, Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Sesungguhnya, pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, kaum kafir musyrik. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jangan cuaikan perintahku, jika betul kamu orang yang beriman. Ali Imran 171-175.
Dalam perjalanan di atas jalan dakwah ini kita sangat memerlukan kekuatan ikatan ukhuwah dan kasih sayang kerana Allah. Ini jelas boleh menyempurnakan konsep tolong-menolong dan persefahaman dalam pelaksanaan tugas dakwah dengan mudah. Perjumpaan yang kerap pula menjalin perasaan kasih sayang dan ukhuwah itu sendiri. Ini akan hanya berlaku di dalam realiti kehidupan orang mukmin. Seperti yang telah digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya, 9M kira-kira sama dengan 9-9-4-9-39 sama dengan 9, 9, simbol tanda dagangan, 47 kira-kira sama dengan 9Q simbol tanda dagangan, 3, 3M, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain, mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan solat dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. At-Taubah 71. Dan lagi firman-Nya, 9Z, S sama dengan _3Z, 4, _3 sama dengan 9Q. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu, yang bertelingkah, itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Al-Hujurat 10. Bekalan jalan dakwah 18 sehingga Rasulullah SAW mensyaratkan kesempurnaan iman hanya akan tercapai dengan merealisasikan perasaan kasih sayang ini, seperti sabda baginda, tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Al-Hadis para pendakwah kepada Allah dan mereka yang berada di atas jalan dakwah terdedah kepada sifat-sifat malas, lesu dan jemu serta berbagai-bagai penyakit hati. Kalau sifat-sifat ini berterusan menguasai diri akan membawa kerenggangan dari dakwah itu sendiri, kelekaan dan terus pasif tidak mahu bergerak. Sikap para da'i yang sentiasa berpesan ke arah kebaikan dan yang hak dan sentiasa berpesan supaya bersabar seperti yang selalu disarankan oleh Al-Quran inilah yang boleh menghindarkan mereka dari penyakit-penyakit tadi. Memberi peringatan yang berfaedah kepada orang beriman serta nasihat menasihati sesama sahabat akan menghindarkan saudara kita dari lupa dan leka. Menolong di saat-saat mereka memerlukan pertolongan serta menutupi kecacatan dan kelemahannya, serta menolong saudara kita dari dihinggapi penyakit-penyakit negatif tadi. Mereka yang berada di atas jalan dakwah selalu terdedah kepada peristiwa-peristiwa serta realiti kehidupan yang susah dan getih yang boleh menjadikannya bingung. Di saat sebeginilah dia mesti bertegas di atas ajaran Islam dan nilai-nilai Islam, serta terus maju untuk memperkatakan yang hak walaupun menerima ancaman dan bahaya. Sudah tentu di dalam saat-saat genting ini tiada siapa yang dapat menolong kecuali bekalan iman dan takwa kepada Allah. Allah berfirman, M sama dengan FT 4, G, 7, M 4, sama dengan kira-kira sama dengan _4, 39, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan, ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya, untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. At-Talaq 3 dan firman-Nya lagi. Bekalan jalan dakwah 19, anak panah kiri dan kanan kira-kira sama dengan 9, S9-3, F. EW kira-kira sama dengan O, simbol hak cipta, anak panah kiri dan kanan kira-kira sama dengan 99T4M kira-kira sama dengan 9Q sama dengan Q4G, G. Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh idah mereka, maka idahnya ialah 3 bulan, dan demikian juga idah perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh idahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan, ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. At-Talaq 4 firman-Nya lagi, 6,
*3 6 sama dengan 4, 3 sama dengan tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar, dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. At-Taghabun 11 F9399-7 Q9 Simbol Hak Cipta. Ingatkanlah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami." Al-Kahfi 10 kira-kira sama dengan 9 simbol tanda dagangan X sama dengan 39-3 sama dengan kira-kira sama dengan 393-3 simbol tanda dagangan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang tepat, benar, dalam segala perkara, supaya Dia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan, ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Al-Ahzab 70-71 Rasulullah SAW telah bersabda, bekalan jalan dakwah 20 jihad yang utama di sisi Allah ialah perkataan yang hak di hadapan pemerintah yang zalim. Di atas jalan dakwah ini kita mestilah menghayati Islam pada perkataan serta perbuatan menurut syariah Islam. Tidak menyalahi titah perintah Allah, tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW dalam segala keadaan dan suasana. Dia mestilah sentiasa berusaha menjaga kesatuan barisan jamaah Islam serta tidak keluar darinya. Tiada siapa yang sanggup berbuat demikian kecuali orang-orang yang mempunyai iman yang benar-benar mampu melindungi dan memeliharanya dari sebarang kecuaian, menyalahi syariat serta pengurangan iltizam. Dari firman Allah. 9. Simbol tanda dagangan 393, simbol tanda dagangan, kira-kira sama dengan 7, dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus. Mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Al-Ahzab 36 dan firman-Nya lagi, G72. 4M 3 sama dengan 9-3 sama dengan S7F-Z, simbol hak cipta M9, 379. 6. 39G kira-kira sama dengan -3 sama dengan 9G, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, semasa jahiliah dahulu, lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka, disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah, lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu, disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah. Bekalan jalan dakwah 21 menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Ali Imran 103, 9, simbol tanda dagangan, 2, 97 LM anak panah kiri dan kanan G, 4, 7 anak panah kiri dan kanan F, kira-kira sama dengan 9, simbol tanda dagangan, 4 * 8 anak panah kiri dan kanan G, simbol tanda dagangan 79, simbol hak cipta 9M, simbol hak cipta G, simbol tanda dagangan, 4. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka turut bersama-sama dengan Rasulullah dalam sesuatu perkara yang memerlukan perhimpunan ramai, tidaklah mereka meninggalkan majlis perhimpunan itu sebelum mereka meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu, wahai Muhammad, skim orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Maka apabila meminta izin kepadamu untuk pergi menjalankan sesuatu urusan mereka, maka izinkanlah bagi sesiapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mintalah ampun kepada Allah. Untuk mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. An-Nur 62. Di atas jalan dakwah ini kita sangat perlu kepada ilmu yang bermanfaat, yang perlu bagi pendakwah kepada Allah di atas hujah yang nyata. Tidaklah mencukupi dengan membaca kitab dengan banyaknya kecuali disertai dengan takwa kepada Allah dan niat ikhlas kerana Allah. Kelak Allah akan menambahkan kurniaan ilmu, nur dan taufiknya. Benarlah seperti firman-Nya, 6 sama dengan 3, 6 garis miring sama dengan. Oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ingatlah, Allah, dengan keterangan ini, mengajar kamu, dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Al-Baqarah 282. Di atas jalan dakwah ini kita benar-benar memerlukan kehadiran Allah, sangat memerlukan pertolongannya, terutama di saat-saat kita menghadapi tipu daya yang berbagai serta tentangan demi tentangan dan serangan dari musuh-musuh Allah. Firman-Nya, Bekalan Jalan Dakwah 22, F6, M sama dengan Z. F993, W, sama dengan Z3 sama dengan 6, J, simbol tanda dagangan 79999, LM, simbol tanda dagangan 9, L, 3, sama dengan, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu, ujian dan cubaan, seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda, dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Al-Baqarah 214. Pertolongan Allah dan kemenangan agamanya tidak akan menjadi kenyataan kecuali dengan usaha gigih dan jihad sepenuh hati dengan segala pengorbanan dari barisan mukminin dan mujahidin. Jelas sekali bekalan iman dan takwa menjadi satu. Perkara asasi dan persoalan yang lazim dalam mendapat pertolongan Allah dan kemenangan agamanya. Firman-Nya, 9 sama dengan simbol tanda dagangan, 7 sama dengan 6 simbol tanda dagangan, FM kira-kira sama dengan 79 garis miring, F, M sama dengan 9, dan demi sesungguhnya, kami telah mengutuskan sebelummu, wahai Muhammad, rasul-rasul kepada kaum masing-masing, lalu mereka membawa kepada kaumnya keterangan-keterangan yang jelas nyata. Kemudian kami menyeksa orang-orang yang berlaku salah, mengingkarinya, dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang yang beriman. Ar-Rum 47. Firman-Nya lagi, 9 sama dengan simbol tanda dagangan, T, 9, kira-kira sama dengan simbol hak cipta, sesungguhnya kami tetap membela serta mempertahankan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman, dalam kehidupan dunia ini dan pada saat bangkitnya saksi-saksi, pada hari kiamat. Al-Ghafir 51. Firman-Nya lagi, Bekalan Jalan Dakwah 23, 3 sama dengan M kira-kira sama dengan S sama dengan kira-kira sama dengan 9 sama dengan G, 9, 2 sama dengan G simbol tanda dagangan, sama dengan 6, 3, 9. 979 garis miring Z, 4, 6, 1, anak panah kiri dan kanan simbol 42 garis miring 70 dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai umat Muhammad, bahawa dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka, khalifah-khalifah yang berkuasa, dan dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, agama Islam, yang telah diredainya untuk mereka, dan mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan, ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka skim orang-orang yang derhaka. An-Nur 55. Akhir sekali, kita mesti terus-menerus memperkuatkan janji kita dengan Allah.
Dan manusia tidak mungkir janji, tidak mengubah dan tidak cuba menggantikan agama Allah sehingga kita menemui Allah di atas jalan dakwah dalam keadaan yang setia dan taat kepadanya. Iman dan takwa adalah sebaik-baik bekalan yang menolong kita berbuat demikian. Allah berfirman, garis miring, tambah, asterisk, sama dengan S, G9, bahkan, mereka berdosa memakan hak orang, kerana, sesiapa yang menyempurnakan janjinya, mengenai hak orang lain, dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran, 76 firmannya lagi, 9 kira-kira sama dengan, 6 TF, 9 garis miring 7. Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, untuk berjuang membela Islam, maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu, lalu gugur syahid, dan bekalan jalan dakwah. Antaranya ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu, sedikit pun. Al-Ahzab, 23. Nah, renungilah diri kita, bagaimana lemahnya kita, betapa kita benar-benar memerlukan bekalan di atas jalan. Bagaimana kita mampu melangkah, membuat satu kebaikan apatah lagi beramal soleh tanpa bekalan iman dan takwa. Lantaran itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki perbekalan iman dan takwa dan selalulah memperbaharuinya di sepanjang perjalanan, usah dibiarkannya berkurang atau terus habis, sebaliknya kita bekerja untuk menambah dan terus menambahkannya. Dan di sekitar pengenalan kepada sumber-sumber bekalan dan bagaimanakah cara menambah dan memperbaharuinya, maka skim yang akan kita bincangkan seterusnya dengan izin Allah. Kita memohon taufik dan pertolongan Allah. 24. Bekalan jalan dakwah 25 bab 1. Marilah kita mengambil bekalan dari Al-Quran. Saya merasa terlalu lemah untuk menulis tentang perkara bekalan di sepanjang jalan, terutama tentang cara pengambilan bekalan iman dan takwa, bekalan hidayah dan nur. Sesungguhnya urusan ini bukan urusan kepandaian, bukan urusan pengalaman, bukan urusan pengetahuan, tetapi adalah urusan Allah. Semuanya terpulang kepada limpah kurnia-Nya yang Maha Pemurah. Dari firman-Nya, G/399, Allah menentukan pemberian rahmat-Nya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan, ingatlah, Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Ali Imran, 74 dan firman-Nya lagi, 7 sama dengan simbol tanda dagangan. Garis miring 3 kira-kira sama dengan simbol tanda dagangan, garis miring 3 sama dengan garis miring 31 kira-kira sama dengan 9, F. Kira-kira sama dengan, mereka mengira dirinya berbudi kepadamu, wahai Muhammad, dengan sebab mereka telah Islam, tidak melawan dan tidak menentang. Katakanlah kepada mereka, janganlah kamu mengira keislaman kamu itu sebagai budi kepadaku, bahkan, kalaulah sah dakwaan kamu itu sekalipun, maka Allah jualah yang berhak membangkit-bangkitkan budinya kepada kamu, kerana Dialah yang memimpin kamu kepada iman yang kamu dakwakan itu, kalau betul kamu orang-orang yang benar pengakuan imannya. Al-Hujurat, 17 firman-Nya lagi, XG, sama dengan 9Q 7, 9, 7, simbol tanda dagangan, 9 garis miring 4, 9 3T, apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya, dan apa jua yang ditahan oleh Allah maka tidak. Bekalan jalan dakwah. Ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Dan, ingatlah, Dialah sahaja yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Fatih, 2. Kesimpulannya, apabila Allah memberi rahmat kepada manusia, maka tiada siapa yang berupaya menahannya, dan sesiapa yang tidak mendapat rahmat-Nya, maka tiada siapa yang berupaya memberinya. 1.1 Allah sumber segala kebaikan. Sesungguhnya Allah skim sumber segala kebaikan kerana limpah kurnia-Nya kepada kita. Dialah yang menunjukkan segala saluran dan cara dalam memperolehi bekalan dari Allah ini.
Kalau kita teliti di peringkat awalnya segala-galanya bergantung kepada hal keadaan hamba itu sendiri, dia berdiri menghadap Allah dan memohon kepadanya, lalu Allah melihat hambanya, penuh khusyuk, pasrah, merasa tawadu dan hina diri, penuh dengan pengharapan kepada Allah, penuh takwa, benar-benar menunjukkan kesungguhannya terhadap Allah, dan ini semua diperhatikan oleh Allah. Skim pokok utamanya, kemudian barulah datang jalan-jalannya dan sebab musababnya. Sejauh mana kesungguhan dan benarnya seseorang di dalam keadaan ini, maka sebanyak skim rahmat kurnia Allah kepadanya. Dalam hal ini, saya merasa kasihan pada diri saya dan kadang-kadang saya merasa takut tatkala mengajar orang tentang perkara ini kerana kemungkinan saya tidak punya kelayakan berbuat demikian, tetapi kerana saya rasakan bahawa bekalan ini adalah perlu, malah sangat mustahak untuk orang-orang yang melalui